Terima kasih kerana hadir pagi ini untuk sidang akhbar ini. Sebenarnya sidang ini adalah berkaitan dengan jawapan yang telah diberikan oleh Menteri Pertahanan berkaitan kontrak-kontrak yang dibagikan kepada syarikat-syarikat dalam negara dan luar negara. Beliau telah memberikan nama-nama syarikat yang menerima kontrak daripada semua angkatan tentera darat, laut dan juga udara. Sebenarnya saya sedang menunggu kertas jawapan itu untuk diedarkan. Nampaknya masih belum sampai lagi. Tapi pada pokoknya ialah satu, soalan yang ditanya ialah berkaitan dengan nama-nama syarikat, dan itu telah dibagi. Tetapi bahagian yang kedua ialah soalan tentang nilai tiap-tiap kontrak itu, dan itu tidak dibagi. Jadi saya ingin menggesa supaya Menteri Keuangan telus dengan memberikan jumlah nilai kontrak-kontrak tersebut, dan kalau tidak dapat dibagi nilai itu, mesti nyatakan apakah sebab nilai-nilai tersebut tak dibagikan. Ini penting kerana misalnya kontrak untuk membaiki pulih ataupun maintenance bagi skopin, bagi kapal selam skopin, pada satu ketika dikatakan bayaran kontraknya ialah sebanyak 600 juta lebih. Tapi pada ketika yang lain dikatakan pula 300 juta lebih. Jadi kita tidak tahu pasal apa misalnya ada perbezaan tentang soal ini. Itu pertama. Yang kedua ialah salah sebuah syarikat tempatan yang mendapat syarikat tempatan yang dapat kontrak ini ialah Aerot, Aerot. Dan kita tahu memang Aerot misalnya membaiki ataupun membaik pulih kapal terbang, bukan saja Air Force, tetapi juga syarikat-syarikat persendirian ataupun private, Dan tentang Aerot ini, beberapa tahun dahulu laporan ataupun telah dikemukakan kepada pihak polis mengenai apa yang dianggap sebagai korupsi yang telah berlaku. Setebal lebih daripada 1 inci dokumen telah diserahkan kepada polis. Dan dalam dokumen itu telah diserahkan salinan-salinan cek yang telah dibayar kepada pihak menteri, pihak pegawai kerana hendak mendapatkan sesuatu daripada kontrak. Dan kes ini telah ditutup. Jadi saya telah bertanya kepada Perdana Menteri tentang sama ada dia sedar atau tidak terhadap kes Aerot ini. Dan jawapan Perdana Menteri, maaf saya ini yang Aerot ini bukannya pertahanan, tapi Perdana Menteri, beliau mengatakan bahawa itu Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah mengambil tindakan berhubung dakwaan ini dan mendapati tidak terdapat keterangan yang membolehkan tindakan lanjut diambil oleh Suruhanjaya ini. Jadi yang penting ialah bahawa dokumen-dokumen yang diserahkan itu adalah konkret. Cek-ceknya adalah jelas, kan? Nama-nama yang disebut itu adalah terang, kan?
Jadi macam mana boleh tidak cukup keterangannya. Jadi kami ingin menggesa supaya dibuka semula siasatan terhadap error ini. Kerana kita tidak mahu misalnya syarikat-syarikat yang dituduh melakukan korupsi dan sebagainya dibagikan kontrak-kontrak bagi Air Force dan Navy dan tentera darat. Jadi kalau sudah lihat dah diedarkan ini tadi dapat lihat situ nama-nama syarikat yang ini yang Menteri Pertahanan terangkan, nama syarikat-syarikat tempatan dan asing yang mendapat kontrak-kontrak itu. Jadi yang penting bagi kami ialah untuk mendapatkan berapa jumlah dan itu nampaknya tak dibagi. Apa sebab tak dibagi? Harap dapat diterangkan. Kalau tak boleh terangkan, mesti bagi. Itu saja. Ada pertanyaan? Error I think was around 2005 around that, yeah. In fact there were two reports that were made, one to the police and one to the commercial crime section of the police. No BPR investigation into it, and then the matter was just closed as that. Yeah. Apa kontrak yang sebenarnya didapat oleh Aero? Itu pun kita tak tahu. Itu sebab kita nak dapat tahu misalnya apa kontrak dan jumlah nilai. Itu pun kita tahu. Jadi kalau dalam pertanyaan tu ada ditanyalah kan Ada ditanya nama-nama syarikat tempatan dan luar negara yang mendapat kontrak untuk membaiki atau baik pulih kapal terbang, pejuang, kapal perang dan kapal selam di bawah Angkatan Udara dan Laut dan nyatakan nilai tiap-tiap kontrak. Kalau dibagikan nilai, dia mesti bagi juga nama kontrak itu. Ya? Ya, kontrak itu untuk maintenance helikopter dan biasanya untuk maintenance ya. Ya, untuk helikopter, untuk kapal terbang pejuang, kapal perang dan kapal selam. Ya. Tiga-tiga tu. Jadi yang meliputi kapal macam kapal terbang Air Force lah kan kapal perang, kapal selam Navy lah Jadi yang saya nak tegaskan di sini ialah soal ketelusan ketelusan. There must be complete transparency. Tidak harus disembunyikan berapa banyak dibagi kepada syarikat-syarikat ini. Sebenarnya kita boleh buat research, nanti kita akan buat research tentang siapa di belakang syarikat-syarikat ini. Itu penting, siapa yang di belakang syarikat-syarikat ini. Dan transparansi juga tentang korupsi yang telah dituduh ke atas Aerot. Dan malang sekali misalnya Aerot pun merupakan salah satu syarikat yang disenaraikan sebagai mendapat kontrak. maklumat ni dari mana? Ya? Maklumat ni dari mana? Maklumat siapa? The Aerot investigator. Ini ada dalam senarai-nya. Kalau dah dapat tadi, kita ada edarkan. Kita ada edarkan jawapan. Ini mana links? Can you apa ni? Distribute this thing. Tak tu the list ni. Oh, you tak buat ya? Oh, ya ke? So kalau is in the answer of your first question. in the answer, that's right. If you have a look, I can just pass to you now. I think he will be bringing if you care to wait, So now syarikat yang tempatan, ATSC Sendirian Berhad, Aerot Sendirian Berhad, Kate Mark Sendirian Berhad, Prima Elite Teknologi Sendirian Berhad, Zitro Services Sendirian Berhad. So never heard of this. Ini syarikat tempatan, syarikat luar negara, British Aerospace, which has problems now kan. Derco Repair SVC Incorporation United States,
Alenia Airmaci SPA Italian ya, Irvin GQ Limited, Australian Airborne Systems, Rolls-Royce, Kearsley Airways Limited, UK, Piaggio Aero Industry SPA Italy, Saab SAAB ya, Aviatronics, Aviation Holding Company Sukhoi. Sukhoi untuk kapal terbang Sukhoi lah kali ya. Jadi kalau apa ni buat sementara ni kalau nak kongsi apa ni senarai ni kan, tapi kalau tunggu ya, you buat